Ramai orang yang masih keliru antara public gold, public bank, public mutual. Public gold adalah syarikat emas terbesar di Malaysia. Hari ini, public gold sudah mempunyai lebih daripada 2 juta penyimpan emas di Malaysia dan di Indonesia. Public gold juga memiliki 24 cawangan yang menjadi satu-satunya syarikat emas di Malaysia yang mempunyai 3 kilang sendiri. Dan yang paling ramai orang terkejut, public gold ialah syarikat yang mengendalikan gold ATM terbanyak di dunia. Kini sudah ada lebih daripada 70 gold ATM dan sedang menuju ke 200 mesin ATM. Kenapa ramai orang suka menabung emas dengan public gold? Sebab public gold ada aplikasi sendiri yang memudahkan kita untuk menabung emas sikit-sikit melalui emas gap. Dengan serendah RM100, kita dah boleh mulakan belian. Dalam apps ini, tuan-puan, kita boleh beli emas daripada sekecil 0.25 gram hinggalah sebesar 12.5 kilogram. Jika tuan-puan ada bajet besar, boleh terus beli 100 gram, 250 gram atau 1 kilo sekalipun melalui aplikasi sahaja. Bajet kecil RM100, RM200 pun dah boleh menabung sikit-sikit melalui akaun emas gap. Ini bahagian yang paling penting. Tuan-puan wajib daftar di bawah dealer yang aktif supaya ada orang yang akan membimbing tuan-puan, yang akan menjawab soalan tuan-puan dan akan bantu tuan-puan sekiranya berlaku sebarang masalah dan isu. Sebab apa? Sebab emas bukan tentang ada emas.